Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah tahun 2025. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul di dataran yang mulia ini untuk meraihkan sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah tahun 2025. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, awal bismillah pembuka bicara kata disusun untuk keberkatan. Semoga kebaikan datang jua, doa tulus kita dilafazkan. Untuk maksud itu, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dilafazkan oleh Al-Fadil Ustaz Zamzil bin Zamsul. Dijemput dengan hormatnya, dipersilakan. Hadirin yang dihormati, majlis pada pagi ini mempersilakan Puan Ain Harani binti Asrul selaku Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Keluang untuk membacakan perutusan Menteri Pelajaran Malaysia, seterusnya merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah tahun 2025. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Keluang tahun 2025.